Nampak tu tak Mi? Nampak tu? Tak apalah. Nak yang mana? Sekejap. Tapi ni kita ada yang ni mungkin glitter kot yang tak pasal. Tengok orang buka ini macam ni. Oh, dia ada two style. Solid colour atau transparent colour. Ni glow in the dark. Mestilah nak glow in the dark. Yang macam ni glow in the dark. Solid colour. Okay, kakak nak yang mana? Kan nak yang glow in the dark. Glow in the dark yang yang ni tak tahu nampak tak? Kau kan yang ni. Terus ke bawah. Okey, yang bawah ni yang ni. Yang glow in the dark. Kalau yang nak yang ni. Dia buat malam. Yang ni. Ni terbalik tu. Yang ni. Kita buka. Kita buka. Tak nampak. Oi, curang. Tak apa. Okey, jom kita buka. Buka. Salah. Tutup mata nanti. Buka lah. Buka cepat. Sekejap. Lama. Buka. Sekejap. Buat lah. Sabar. Nak buka dah. Kakak belum buka. Nak buka kiri kanan dulu. Baru buka tengah dia. Nak tarik. Nak buka atas ni je. Nak tarik. Okey, buka. Cuba buka. Bismillah. Ni kita nak buka. Lah, kan ada plastik. Ada plastik. Ada plastik. Tak, manalah kecil tak ada plastik. Dia suka lah plastik blind box sebenarnya. Kita satisfying. Kecil-kecil. Rasa apa ni? Petrol nyanyi. Tahu tak? Tutup mata. Bismillah. Apa ni? Alamak tu. Buka. Tunjuk kamera dulu. Cakap. Oh, yang goreng tu ke? Satu dah dia. Apa ni? Terbalik. Okey, terbalik. Kakak dapat yang ni. Wow. Ini yang kakak nak. Aduh. Kakak nak ni. Comel dia. Ni yang kakak nak. Kakak yang tak dapat. Kakak dah cakap comel. Tak percaya. Trendy play. Exactly, dapat yang ni. Kakak Min dapat yang ni. Dah lah nak yang transparent colour. Ni lah transparent colour. Ya, dapat tepat. Tengok ni. Kakak Min nak yang ni. Kakak Min nak yang ni. Dapat. Transparent dengan yang dia baring kat tepi. Jom tengok glow in the dark. Tengok glow in the dark. Tahu? Body on. Nampak lah. Wow. Wow, glow in the dark. Nampak tak guys? Wow. Jangan tekan atas tu. Ya. Nampakkan sikit-sikit walaupun susah gila nak tunjukkan kamera. Tapi dapat ni. Ya Allah. Dapat yang kita nak. Ni dapat yang glow in the dark guys. Kali nak kita beli ni tak? Yang kan dia kicin. Ni lah kat mana ni? Comel gila tengok Ya. Kakak dapat yang tu. You tak dapat. Kita tahu. Comel. Yang ni. Tahu tak ini RM4. Ya lah bagi tahu harga. Okay, so sekarang kita orang beli yang dua ni. Tadi tu tambah harga sikit, saja. sikit. Yang pilihan yang ada adalah Kakak pun agak yang tinggi. Okay. Tak sama lagi sikit. Okay, Kita orang beli yang ni. Ini fruity ada dessert dengan sama. Tapi kita orang beli fruity. Dia macam comel. Ya, comel gila. Ni pilihan dia. Durian ni comel gila. Kita nak yang tembikai ni. Durian ni pun boleh lah. Yang pertama, yang ni kedua. Kalau tak dapat tembikai, yang nak durian. Dia kan nak ni durian ataupun kelapa. Tak ada durian, kakak nak kepala. Kepala. Ni kan? Comel gila. Tembikai. Oren. Kenapa strawberry ni? Strawberry ni biasa je. Okey, kak. Jom buka. Buka terkoyak macam ni. Ya Allah. Okay, ni tak satisfying langsung. Tak estetik. Cuba, jom buka. Sabarlah. Tak, bukan kotak. Kita orang dah buka surat tip dia. Cik tarik ni. Okay, cepat. Tak Lah. Dia punya tak satisfying. Di sini kot. Dah koyak kalau tengok. Wow. Nasib baik ada plastik. Kakak dulu buka Ya. Ya, suka plastik blind box. Ya, Sama je dengan ni. ada. Oh, dia rambut sama kot. Dia nak buka mata sekali kot. Betul lah. Kak Min dulu buka. Okay, kakak buka Tutup ada? Tutup mata kan? Tutup. Kira tutup mata. Tutup. Ya tutup lah. Yelah, ya nak tengok kau tutup dulu. Ya tutup Okay. Ada tiga. Buka lah kat depan dia dulu dah. Ada tiga. Buka dah apa?
kucing. Awak tak comel pun. Tengok gambar. Lain gila muka dia. Sumpah tak comel. Ya Allah. Ni comel kan? Apa? Tengok ni. Tengok ni. Sabar. What? Seriously? Tak comel lah. Rasa dapat. What is this? Strawberry ke ni? Beyond my expectation. Kakak cakap tak comel tu comel tau. Lagi comel. Okay, tak apa. Dia cakap benda lain ni comel. Alah, nak durian. Yang tu bikin tak comel langsung. Tapi kan. Bukan ni pula. Okay, cepat. Ya, Rasa merah dulu. Terus dia tinggalkan tas tu. Dekat pula. Okay. Tutup mata. Sabar, jangan buka mata. Tadi kelas online. Nanti kita buka sama-sama. Sekejap, tolong buka. Apa ni? Apa ni? Belum. Apa ni? Sekejap. Apa ni? Yang rasa ni tak tahulah. Okay. 1, 2, 3. Apa sebab kucing ni seram sangat? Kucing ni tak comel. Tadi dia tunggu yang ni strawberry. Betul strawberry. Tadi dia tak ke strawberry. Sumpah tak comel. Tengok Apa ni? Tak sama macam gambar. What is that? Yang lain semua kakak cakap tak comel. Padahal comel je. Kakak cakap comel. Boleh lah. Seram je kucing ni. Mata dia. Okay, lu kawan dengan Lily. Apa lulu ni? Hitam mata terbeliak. Dia tak lah kata kan. Boleh lah. Itu balik. Elek kakak. Oh, beli yang ni banyak. I love this one. Tadi yang ajak beli yang murah-murah tadi kan ada banyak yang tunjuk tu. Kakak cakap tak comel. Tak comel. Busuknya. Yang ni juga kakak tak suka. Yang ni bukan comel. Yang tu ni. Yang tu Ni murah je tau. Yang ni. Ya, asal bau dia busuk macam mana? Dia tanya berapa? 300. Lah hasil blind box card. Kakak nanti nak beli lagi tak? Yang murah-murah ya. Tak payah nak beli ni. Yang tunjuk tu lain kali sekejap. Ingatkan comel sangat. Tak comel. Yang tunjuk tu semua comel-comel tau. Kakak je yang tak suka. Boleh lah. Comel sikit lah. Tak Jangan korang. That's all from us. So best. Plastik dia. Suka plastik apa? Dah nak yang macam ni. Durian ni mesti comel. Ya ke mata terpilih aja kan. Siapa yang ambil strawberry ni? Tak comel langsung strawberry. Oh, ni Tak kakak. looking weird. Ni ambil dulu tu. Takkan nak terbitkan. Yang mana? Nak ni. Tadi kakak cakap okey tapi nanti je yang ambil. Tadi kakak tak mau. Yang lain.